Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada Puan Hafsah dan juga Cik Amirul sebab hadir pada malam ni untuk sesi Show the Plan yang mana ramai sebenarnya penyimpan emas di public gold yang tak tahu. Yang mana di public gold kita bukan sahaja boleh menyimpan emas, tapi kita boleh jana pendapatan melalui jalan bisnes emas. So untuk sesi malam ni insya-Allah tak lama, lebih kurang dalam 15 minit sahaja saya akan tunjuk cara. Dan untuk sesi malam ni juga bukanlah selepas habis sesi ni Puan Afsah dan Cik Amirul wajib jadi dealer, tak ada. Sebab nak jadi dealer ni dia ada syarat-syarat yang kita kena setuju. Kalau tak setuju syarat tu tak ada masalah, boleh jadi penyimpan emas macam biasa. Cuma kalau setuju, ini peluang lah untuk Puan Hafsah dan Cik Amirul gandakan tabungan emas dengan income yang dapat dengan bisnes public good. Okay, sebelum kita mula, saya nak kenal serba sedikit nama, tempat tinggal sekarang. Lepas tu, sekarang bekerja sebagai apa. Lepas tu ada pengalaman bisnes ataupun tak. Kita mula dengan Puan Hafsah boleh? Puan Hafsah, okay, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ah, Dayang Absah binti Binsin. Saya tinggal di Sabah lah, di Kota Kinabalu, Petatan. Saya ada pesara, tak ada pengalaman bisnes, pesara penjawat awam lah, itu ya je. awam. Ah, Okey, tahniah Puan Afsah kan. terima Untuk kasih. pengetahuan Puan Afsah dalam kita punya tim dealer ni, ramai juga golongan yang dah besar. Tapi Hmm. mereka enjoy lah kongsikan ilmu emas. Okey, Ah, Encik Amirul, Boleh? Dengar aku suara saya? okey, boleh dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Amir Hakim Hamid. Sekarang pertama saya ucapkan terima kasih lah sebab jemput saya dalam sesi ini. Kedua, saya minta maaf sebab saya masih berada di luar. Uh, so, kalau ada bunyi sikit tu minta maaf lah. Okey, okey. Pertama, saya sekarang tinggal di Shah Alam, menetap di Shah Alam lah. So, saya pun bekerja di Petaling Jaya, bekerja sebagai engineer lah, design engineer. Baru dalam 2 tahun lah, masih muda lagi lah. Dan dalam bisnes, buat masa sekarang saya belum ada pengalaman lah bisnes. Encik Amirul usia berapa? Saya 27. 27. Okey. Jadi tahniah Encik Amirul bila penyimpan emas di bawah Puan Min eh. Okey, sebelum kita mula saya akan share slide dulu. Okey, boleh nampak ya? Kalau nampak boleh komen dekat chat nampak. Jadi tajuk malam ni adalah jana pendapatan minima 5,000 sebulan sebagai dealer public gold. Bermakna jika Puan Afsah dan Cik Amirul jadi dealer public gold, insya-Allah kalau follow kami punya roadmap boleh dapat income pasif minimal 5,000 sebulan. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh, saya nak kenalkan diri saya serba sedikit lah. Nama saya Muhammad Ridwan ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Ridwan. Kenapa cikgu? Memang saya seorang guru lah. Saya berkhidmat di salah sebuah sekolah kerajaan di KL. Tapi tak lama tuan-puan, dalam tempoh 2 tahun 6 bulan sahaja. Dan saya ambil keputusan untuk bersara di usia saya 27 tahun. Di usia saya 27 tahun, saya dah berhenti kerja. Saya dah capai financial freedom dan time freedom. Bermakna saya dah tak ada bos. Saya nak pergi mana-mana dengan isteri, saya boleh decide. Dan nak bersara di usia muda ni tak mudah. Tapi saya dapat benda ni sebab saya buat bisnes public good. Dan kenapa saya sanggup berhenti kerja sebagai seorang guru, buat public good, mesti ada something special lah yang menyebabkan saya seronok buat public good. Okey, seterusnya. Jadi pada malam ni saya nak kongsikan dua perkara penting, yang mana dua perkara ni kalaulah Puan Afsah dan Cik Amirul tahu, insya-Allah tak akan kena tipu dengan syarikat-syarikat yang bertopengkan emas lah. Yang pertama sekali, kalau kita nak
buat duit dengan emas ni hanya ada dua cara je. Pertama melalui jalan simpanan emas, kedua melalui jalan bisnes emas. Selain daripada dua cara ni, itu adalah scam. Hmm. Contohnya, skim untuk belagar apa-apa dululah yang muncul dulu. Kita simpan emas, ada pendapatan, ada dividen. Itu scam. Sebab apa? Sebab emas tak ada pendapatan, emas tak ada dividen. Okay, Ya. macam mana kita nak dapat keuntungan melalui jalan simpanan emas? Okay, untuk jalan simpanan emas ni, Wan Absah boleh dapat, Encik Amirul pun boleh dapat. Sebab apa? Sebab dua-dua adalah penyimpan emas. Jadi, saya nak tunjuk bukti. Ini ada dekat tangan saya lagi, emas 100 gram. 100 gram emas ni, tahun 2023, saya beli dengan harga 32 ribu. Hari ini, harga dia dah jadi lebih kurang 54 ribu. Jadi, Hmm. kalau kita nak dapat keuntungan dengan simpanan emas ni, simple sahaja. Buy low, sell high. Saya beli dulu 32 ribu, hari ini dah jadi 54 ribu. Jadi, Ya. kalau saya jual, saya dapat keuntungan lebih kurang 21 ribu. Bermakna, walaupun saya belum lagi buat bisnes public gold, saya dah boleh dapat keuntungan dengan jalan simpanan emas. Jadi inilah kelebihan emas yang kita nak cakap, yang mana tanpa buat bisnes pun kita dah boleh jana keuntungan. Cuma Okey. keuntungan tu beza-beza lah. Kenapa saya boleh jana keuntungan 21 ribu? Sebab modal saya simpan pun 32 ribu. Hmm. Kalau kita simpan 1 gram, mungkin tak dapat sebanyak ni lah. Dapatlah berapa puluh ringgit. Tapi still lagi dapat keuntungan. Itu yang pertama dengan jalan simpanan emas. Yang kedua, okey, ini jalan bisnes emas. Yang ni Puan Afsah dan Encik Amirul belum lagi boleh dapat sebab belum jadi dealer. Bila boleh dapat benda ni? Bila dah jadi dealer nanti. Okey, yang pertama, setiap dealer akan dapat royalti daripada penyimpan emas. Sebagai contoh, kalaulah Encik Amirul jadi dealer, adalah seorang penyimpan emas Encik Amirul beli emas 100 gram, nilai dia 58 ribu. Jadi, sebagai dealer public gold akan bagi royalti kepada Encik Amirul sebanyak 1 hingga 2%. Sebab apa? Sebab berjaya bantu seorang menabung emas sebanyak itu. Jadi konsep dia kalau contoh kiraan, 58 ribu contoh darab dengan 2%, jadi Cik Amirul dapatlah RM1,160. Maksudnya berapa sales yang Cik Amirul buat, hasil daripada simpanan emas, penyimpan emas di bawah bimbingan Cik Amirul, Public Gold akan bayar royalti. Jadi macam mana kita nak dapat income yang lebih banyak, royalti yang lebih banyak? Kita bergantung kepada berapa banyak penyimpan emas di bawah kita yang menabung emas. Kenapa saya cerita benda ni? Saya nak suruh anda faham. Jadi Hmm. dealer public gold tak perlu pergi jual emas. Saya nak tanya Puan Afsah, saya pernah tak jumpa Puan Afsah pergi hantar emas? Tak ada. Tak pernah kan? Walaupun saya duduk di KL, Puan Afsah duduk di Sabah. Tapi Ha. Puan Afsah boleh menabung macam biasa. Ha. Sebab sebagai dealer public gold, saya tidak menjual emas. Ya. Saya hanya bagi pendidikan tentang emas. Yang jual emas siapa? Public gold yang jual emas. Betul. Contohnya Puan Afsah nak simpan emas, Puan Afsah buka akaun emas public gold dan Hmm. belilah dekat situ. Hasil Ya. daripada belian Puan Afsah tu, public gold bayarlah royalti kepada saya sikit dalam 2%. Okey, Hmm. kenapa public gold bayar saya? Yang pertama sekali, yang ajar Puan Afsah bukan public gold, tapi saya sebagai dealer. Yang Ya. kenalkan Puan Afsah dengan public gold bukannya public gold, tapi saya sebagai dealer public gold. Kalau tuan-tuan tengok, tak pernah nampak public gold dekat televisyen. Tak pernah nampak public gold dekat billboard tepi jalan. Tapi hari ini, jumlah penyimpan emas di public gold ada lebih kurang 2,1 juta. Jadi Hmm. daripada mana datang 2,1 juta tu tanpa periklanan yang public gold buat? Sebenarnya yang buat kerja cari penyimpan emas ni siapa? Dealer Gila. public gold. Sebab itulah public gold kongsikan keuntungan dengan dealer. Okey, jelas saya setakat ni? Jelas. Okey, seterusnya. Ini saya nak cerita formula untuk kita dapat income 5,000 hingga 10,000 sebulan dalam tempoh 24 bulan. Maksudnya kalau Cik Afsah dan Cik Amirul join kami punya team 5G, jadi dealer public gold, boleh dapat income sebanyak ni, mengambil masa berapa lama? At least lah 24 bulan.
Okey, macam mana cara dia? Cara dia, kita kena bantu 1,000 penyimpan emas. Dengan andaian, setiap daripada seorang penyimpan emas kita menyimpan emas lebih kurang RM250 sahaja. Jadi, sale yang kita dapat adalah 250,000. Darab dengan 2%, kita dapatlah 5,000 sebulan. Okey, kenapa kita buat minimum 250? Sebab ini antara simpanan yang logik untuk orang lain buat. Kalau nak cari seorang yang beli 58,000 macam tadi, bukan tak logik, ada je. Saya pun pernah bantu penyimpan emas saya, seorang anti, sehari dia simpan 99,000. Cuma Hmm. nak cari yang macam tu tak mudah lah. Tak semua orang ada duit macam tu. Tapi kalau kita nak cari orang yang simpan hanya RM250 sebulan ni, sangat mudah. Hmm. Jadi, kalau jadi dealer public gold, kita hanya fokus bantu 1,000 penyimpan emas. 1,000 penyimpan emas ni sangat logik untuk kita dapat. Sebab apa? Sebab rakyat Malaysia ada 33 juta. Penyimpan emas di public gold baru ada 2,1 juta. Bermakna ada lagi 30 juta penyimpan emas orang di Malaysia yang tak menabung emas. Jadi mereka akan menabung dengan siapa? Dengan dealer-dealer public gold yang ada dekat Malaysia. Okey, jadi seterusnya, ini adalah formula macam mana nak dapat. Tapi mana bukti dia? Okey, ini adalah bukti dia. Ini adalah income dealer-dealer yang berada di bawah bimbingan saya. Kalau tuan-tuan tengok, tadi saya cakap kena ada 1,000 dulu baru ada 5,000 betul tak income? Okay. Tapi kalau tengok mereka ni, semua ketiga-tiga ni belum ada 1,000 penyimpan emas, tapi mereka dah dapat income nak dekat 5,000, ada yang lebih 5,000. Agak-agak kenapa boleh dapat income macam ni? Ada yang simpan lebih daripada 250. Betul. Maksudnya saya cakap tadi minimum. Tapi Hmm. pada hakikatnya, semua orang akan simpan 250. Ada orang Ya. akan simpan lebih. Dan saya Betul. sangat yakin Puan Afsah pun simpan lebih. Betul tak? Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. Maksudnya, itulah saya nak bagi tahu. Kalau kita tak ada 1,000 penyimpan emas lagi pun, income kita dapat lebih. Sebab apa? Sebab setiap orang dia punya poket tak sama. Ada poket orang dalam, so dia akan simpan lebih lah. Ya. Okey, kalau tengok dekat tepi ni income seorang student, bayangkan seorang pelajar, bila di bawah bimbingan saya, boleh buat income 2,000 lebih. Yang Oh. dekat tengah ni, buat bisnes tak sampai 6 bulan, boleh dapat income 4,000 lebih. Yang Hmm. dekat sebelah kanan saya ni, seorang guru, dia posting dekat Sarawak. Dia bagi tahu apa? Bulan ini dapat insentif sebanyak 7,9 ribu, melebihi gaji kerja hakiki. Maksudnya tuan-tuan, dia buat bisnes public go ni tanpa masuk office. Tapi Hmm. income lebih besar daripada gaji seorang guru. Sebab apa? Sebab buat public goal tak perlu tuan-puan nak masuk office. Tuan-puan bantu melalui WhatsApp pun dah cukup dah. Hmm. Okey. Ini yang dapat income 4 angka. Malahan ada juga dalam tim kami yang dah dapat income 5 angka. Ada yang dapat 13K, ada yang dapat 23K, ada yang dapat 34K. Dengan jadi dealer public good. Okey, seterusnya. Ini adalah saya punya income dengan public good. Kenapa saya tunjuk ni? Sebab saya buat secara personal. Maksudnya hari ni tak ada orang lain, ada Puan Afsah dengan Cik Amirul je. Sebab tu saya Oh. reveal saya punya income. Permulaan saya jadi dealer tahun 2021, sebulan saya dapat RM38 sahaja. Oh. Tahun 2022, income saya dah naik sampai 4,000 sebulan. Tapi tahun 2023, income saya pada ketika ni dah cecah 23,000 sebulan. Apa bayangkan, saya seorang guru, income saya 3,000 sebulan. Tapi dengan buat public goal, income saya lebih 5 kali ganda daripada gaji kerja hakiki. Sebab tu kalau orang tanya saya kenapa berhenti berhenti jadi cikgu, saya tak ada jawapan. Sebab mereka tak tahu berapa income saya dan saya tak pernah bagi tahu pun. Tapi saya bagi tahu dalam sesi malam ni sebab saya nak bagi tahu ini adalah potensi income yang anda boleh dapat. Okey, seterusnya, okey, apa misi kami dalam 5G? Contoh Puan Afsah dengan Cik Amirul, kalau jadi dealer nanti di bawah tim kami lah. Okey, apa kami punya vision? Kami punya vision, kami nak ada 1 juta penyimpan emas. Hari ini kita baru ada 250,000 penyimpan emas. Jadi kita nak ada 1 juta. Nak ada 1 juta ni, kami perlu ada banyak business partner.
Jadi siapa business partner kami? Kalau uh, dalam Zoom ni, Puan Afsah dan juga Puan Amirul lah. Kalau macam Puan Min, dia dah jadi dealer. Okey. Seterusnya, apa yang kami sediakan kalau Cik Puan Afsah dengan Cik Amirul jadi dealer? Pertama, kita sediakan training lah. Maksudnya Puan Afsah jadi dealer mesti banyak benda tak tahu. Daftar ekor emas tak tahu. Cik Amirul pun tak tahu macam mana nak cakap pasal emas. So semua tu jangan risau, kita dah sediakan training. Kita ada training online, kita ada training yang offline. Dua-dua kita ada. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada support tool. Maksudnya, kalau jadi dealer nanti, kita dah sediakan gambar emas, kita dah sediakan video emas, kita dah sediakan skrip, everything kita dah sediakan, tinggal Puan Afsah dan Cik Amir guna secara percuma sahaja. Okey, yang ketiga kita ada mentorship. Okey, siapa guru kita, tuan-tuan? Guru kita penulis buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang. Maksudnya, orang yang expert pasal emas akan jadi guru kita. Dan yang terakhir, dalam tim kita ada apa? Ada circle. Bukan circle, golden circle. Siapa yang akan ada dalam tim kita? Kita ada golongan pendidikan, cikgu. Kita ada golongan usahawan. Kita ada golongan perubatan. Kita ada ikon anak muda. Kita ada sektor kerajaan dan swasta. Kita ada juga suri rumah dan golongan yang dah pencen. Kita ada engineer. Macam Cik Amirul, engineer. Kalau jadi dealer, ada ramai engineer dalam public gold yang lebih kaya daripada gaji seorang engineer. Nanti boleh tengok kisah-kisah mereka dalam membina bisnes. Okey, jadi 4 perkara kami sediakan kepada Puan Afsah dan Cik Amirul. Yang pertama adalah training, support tools, mentorship dan juga circle. 4 perkara kami sediakan. Okey, dan yang terakhir saya nak cerita tentang syarat jadi dealer. Okey, syarat ini adalah syarat wajib. Kalau tanpa salah satu syarat ni, anda tak boleh jadi dealer lah. Syarat yang pertama, hadir training. Training apa kena hadir? Secara sebulan sekali, 6 bulan sekali. Yang kedua, beli emas promosi terkini. Yang ketiga, beli emas 0,5 gram yang akan ada nama Encik sebagai dealer dalam kad tu. Okey, yang pertama saya perincikan. Training yang kena beli dan juga hadir. Yang pertama, harga dia RM65. Training ni secara online sahaja. Maksudnya Puan Afsah di Sabah pun tak ada masalah. Boleh je masuk belajar. Sebulan sekali sahaja masuk belajar untuk jadi dealer public. Dan beli RM65 ni dapat berapa kelas? Dapat 2 kelas. Dapat belajar dari pagi sampai petang secara online. Okey, yang kedua, kena hadir ke Putrajaya. Bila kena hadir? 6 bulan sekali. Dalam tempoh 6 bulan tu sekali je hadir event fizikal. Dekat mana? Dekat Putrajaya. Harga untuk tiket 2 hari 1 malam RM499. Sangat murah tuan-tuan. RM499 tak sampai 1 gram emas pun. Untuk kita datang, belajar, untuk kita berjaya dalam public good. Okay, itu yang pertama yang wajib. Yang kedua, ini adalah promosi bulanan. Ini saya ambil package yang bulan Oktober. Yang sekarang ni bulan Disember. Boleh tengok baliklah dekat website nanti promosi yang ada. Cuma kalau nak jadi dealer ni boleh pilih dua. Nak jadi normal dealer boleh, nak jadi priority dealer boleh. Kalau macam Puan Afsah beli 7 Rina, 17,000, title dia adalah normal dealer. Normal dealer ni maksud dia kita dapat royalty 1%. Okey, contoh Encik Amirul beli 13 Dina. Cik Amirul akan jadi priority dealer. Priority dealer ni dapat insentif 1.5%. Okey, mana satu nak pilih? Dua-dua boleh pilih based on budget masing-masing. Okey, seterusnya, kaedah bayaran. Sebab apa? Sebab ada orang dia ada duit cash. Maksudnya dia boleh bayar full. Ada orang ni dia tak ada full payment. Dia tak boleh bayar full payment. Dia kena bayar sikit-sikit. Jadi ni pun boleh pilih. Kaedah pertama, kalau bayar 7 dinar, kita dapat 7 dinar boleh jadi dealer lah. Tapi kalau tak mampu, boleh buat secara EPP. EPP ni maksudnya bayar secara bulanan. Contohnya, beli emas 17K, 7 dinar. Bulan pertama bayar 3,000. So, bulan-bulan seterusnya bayar sampai habis. Kalau tak mampu, boleh ambil package yang EPP 10. Sama juga, cuma bulanan dia akan jadi lebih kecil lah. Sebab masa dia lebih panjang. Okey, yang terakhir,
kena beli emas 0,5 gram, harga dia 400. Dekat kad ini akan tulis, kalau contoh Puan Afsah jadi dealer, dekat sini dia akan tulis lah nama Digi Sah Bensin sebagai dealer public good. Harga dia 400, dapat apa? Dapat emas juga 0,5 gram. Kalau tuan-puan perasan apa yang saya cerita tadi, semua perkara yang tuan-puan bayar dapat something. Pertama dapat ilmu, kedua dapat emas. Ada yang tuan-puan bayar yuran halus. Okey, yang terakhir saya dah perincikan kepada anda yang nak jadi dealer malam ni. Kalau anda nak jadi dealer, normal dealer dengan package full payment, anda kena bayar lebih kurang 18,000. Mungkin nilai ni tak sama lah, kena tengok promosi emas terkini. Tapi lebih kurang macam ni lah. 18,000 ni anda dapat apa? Pertama, anda dapat training sebulan sekali dan juga dapat tiket 6 bulan sekali MDC yang harga dia RM499 tu. Jadi, ini adalah bayaran full payment kalau nak jadi dealer. Kalau tak mampu, boleh ambil yang EPP 6. Okey, EPP 6 ni maksudnya bayaran untuk emas ni akan jadi lebih rendah. Kalau tengok tadi kena bayar 17K sebab ambil full payment. Tapi yang ni hanya kena bayar 3,000 sahaja untuk bulan pertama. So nanti bayar lagi 5 bulan tu untuk bulan ke depan lah. Yang menariknya, walaupun bayar 3,000 bulan pertama, kita dah boleh upgrade jadi dealer. Dah boleh buat bisnes lah. Kalau tak mampu juga boleh ambil package yang EPP 10. EPP 10 ni maksud dia, bayaran emas yang bulanan ni jadi makin kecil. Tadi kena bayar 3,000, ni bayar 1,000 lebih sahaja. So total lebih kurang 2,000 lebih pun anda dah boleh jadi dealer. Okey, itu adalah package yang saya tunjuk kepada tuan-tuan, bebas nak ambil yang mana, janji anda grab promosi dealer. Jadi yang terakhir, saya nak cerita tentang soalan yang biasa ditanya. Biasa saya jumpa orang cakap, cikgu saya nak jadi dealer tapi saya tak ada modal. Saya bagi 3 solution kepada anda yang ada masalah ni. Kalau anda ada duit dalam ASB, ada duit dalam tabung haji, anda boleh keluarkan duit ni beli emas untuk anda jadi dealer. Ataupun anda ada emas, boleh jual emas yang ada tu dan beli emas yang baru untuk jadi dealer, itu pun boleh. Kenapa saya cakap boleh? Sebab bila anda jadi dealer, pertama anda tak rugi, anda dapat emas. Yang kedua, anda dapat bisnes. Daripada bisnes ni boleh buat banyak duit untuk beli banyak emas lagi. Okey, itu solution yang pertama. Solution yang kedua untuk mereka yang tak ada modal, anda boleh guna duit orang lain. Contohnya, Cik Amirul ada abang. Abang Cik Amirul ni ada duit nak beli emas. Cik Amirul pergilah dekat abang. Abang, nak beli tak 7 dinar emas? Abang cakap, boleh juga. So, ambil duit abang tu, beli emas 7 dinar dan emas tu bagi dekat abang. Cik Amirul dapat apa? Cik Amirul dapat title dealer dan boleh buat bisnes. Kenapa saya cakap benda ni? Sebab saya ada pengalaman seorang dealer saya ni daripada Perak. Dia memang tak ada modal. Tapi dia sangat nak buat bisnes ni. Jadi dia convince kakak dia. Kakak dia beli emas, dia bagi emas dekat kakak dia dan dia dapat title dealership. Okey, dan yang terakhir kalau tak ada modal, tak ada cara lain melainkan kena cari modal, kena cari duit. Sebab ada dealer saya tu dia tak ada duit, dia buat part time, kumpul duit. Sampailah dia ada duit untuk dia beli emas untuk jadi dealer. Jadi daripada saya itu sahaja untuk malam ini. Saya buka kepada soalan lah kalau ada satu dua. Puan Afsah ada apa-apa? Yang EPP tadi tu, yang kedua tu berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Dia ada 6 bulan dan juga 10 bulan. Oh. Itu kaedah bayaran EPP. Tapi bila dia beli tu, dia walaupun EPP, dia boleh jadi dealer dah. Betul. Bayaran pertama dah boleh jadi dealer. Oh, okay. Okey, jelas kan Puan Afsah? Ya, jelas. Okey, Encik Amirul, ada apa-apa yang tak jelas? Apa-apa sahaja soalan, jangan takut, saya akan jawab. Okey, boleh buka mic.
Cuma bayaran tu tadi, minta maaf ya, bayaran tu tadi Betul. termasuk semualah yang dengan training tu. Betul Puan. Termasuk total semua. Itu dah package. Oh, cuma Yang dari Cik Sabah. Amirul, macam mana Puan? Cuma dari Sabah kalau pergi ke Putrajaya kena beli kena beli tiket terbang lah. Okey. Sebenarnya, ramai daripada Sabah yang akan fly nanti. Saya ada daripada KK ada, daripada Sandakan ada, daripada Labuan ada. Jadi sekarang ni Puan rasa tak ada kawan. Nanti akan ada kawan akan fly sama-sama. Adik saya Dila, Adik bila? Abdul Hamid. Masya Allah. Saya yang suruh tu. Masya Allah. Saya Nanti yang pergi duluan. sama-sama dengan Cik Amir lah. Saya yang duluan beli, tapi saya belum. Patutlah muka nak sama Puan. Saya terkejut Cik Amir saya kenal sangat. Ah, saya minta, saya suruh dia pergilah buat jadi dealer. Saya kata saya macam malas lagi, baru Oh, kan. boleh lah. Nanti boleh buat sama-sama. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, Ya. Encik Amirul, ada apa-apa soalan? Hello. Soalan saya tadi kan yang 1,000 orang yang darab 2250. Okay, Aha, maksudnya yang tu 1,000 orang untuk setiap orang yang berdaftar ada kita kan. Maksudnya bukan setiap bulan kita akan dapat komisen. Betul. okay. 1,000 orang ni adalah formula untuk kita Hmm. dapat 5,000 sebulan. Tapi Ya. macam contoh Encik Amirul, bulan pertama jadi dealer, Encik Amirul berjaya bantu 10 orang. So 10 orang yang Encik Amirul bantu ni, bulan depan dia masih ada lagi. Kalau dia buat simpanan lagi bulan depan, Encik Amirul akan dapat commission lagi. Lifetime commission selagi mana dia menabung emas. Okey, faham, faham. Okay, jelas Okey, soalan kedua saya. Tadi yang ada dua sesi training lah. 65 dengan 499. So Betul. yang 65 adalah untuk setiap bulan. Betul? Betul. Maksudnya untuk setiap bulan bukan harganya bukan 500 lebih lah. 500 Ah, se- lebih sebulan dengan yang 6 bulan tu. Maksudnya Maksudnya sebulan sekali itu harga dia RM65 je. mahal. Wah, betul. So maksudnya 65 darab dengan 6 untuk 6 bulan lah. Sekali dengan 499. Betul ke maksud saya? Tapi untuk yang training PLT tu, yang RM65, bukan bayar Okey. 6 bulan sekaligus, bayar sebulan-sebulan. Yalah, maksudnya akan ada 6 sesi lah dalam 6 bulan. Dia sebenarnya bila Encik Amirul jadi dealer ni, dia bukan 6 bulan je, dia sepanjang masa kita kena join. Ibarat kita kerja lah. Tapi sebab Okey. PLT ni memang sekarang tak nampak lagi. Bila Encik Amirul masuk sekali, kalau nak kira kos, banyaklah kita kena ni. Tapi bila Encik Amirul jadi dealer bulan pertama, contoh dah berjaya buat bisnes, nanti boleh dapat income. Income tu labur balik dalam training. Untuk kita dapat banyak ilmu. So jangan fikir macam Kalina macam tu. Saya fikir yang tu. Fikir yang package permulaan ni. Permulaan Hmm. PLT bayar sekali, MPC bayar sekali. So untuk next month tu, cost dia yang costing lah. Yang kemudian lah. Dia bukan 6 bulan je kalau ikutkan nak kira. Saya sampai lagi 5 tahun masuk training. Kalau Ya, nakkan jarak faham, faham. 24. Ah, okay, jelas kan? Okey. Okay, so macam saya bagi tahu tadi, sesi malam ni adalah sesi show the plan. Maksudnya Encik Amirul dah menyimpan emas. Puan Afsah pun dah simpan emas. Hmm. Kena tahu yang mana di public gold ada peluang ni. Nak jadi ataupun tidak itu terpulang. Ya. Sebab apa? Sebab saya sendiri pun, saya boleh bersara di usia saya 27 tahun dengan jalan bisnes. Kalau saya jadi cikgu, bukan cakap jadi cikgu tak bagus, jadi cikgu bagus. Cuma saya ada peluang lebih baik, yang mana hari ini Alhamdulillah, saya ada financial freedom. Financial freedom ni maknanya, saya ada pendapatan yang melebihi komitmen bulanan saya. Jadi saya duit yang saya tengok tu nak beli barang tak perlu tengok tengok harga. So itu peluang yang anda boleh dapat dengan public. Jadi kalau anda rasa bisnes ni bagus dan sesuai untuk anda, nanti kalau berminat, Encik Amirul boleh kontak Puan Min untuk bantu upgrade jadi dealer. Puan Afsah boleh kontak saya lah untuk saya bantu. Okey. Okay. So untuk malam ni itu saja. Tahniah anda yang hadir. Kita akan Baik. jumpa lagi kalau anda jadi dealer berikut. InsyaAllah. Okay, insyaAllah amin. Kita ambil gambar kejap boleh? Boleh senyum. Okay, ready ya? Satu, dua,
Tidak. Okey, itu saja. Tanya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Okey, terima wabarakatuh. kasih cikgu. Okay, Assalamualaikum sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Jam ini. Hmm.